Okey. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Boleh nyanyi lagi sekali? Boleh. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Okey, baiklah, semua pandai nyanyi. Jadi hari ini Ustazah akan nyanyikan satu lagu sama macam yang kita nyanyikan lagu tadi tu. Tapi bila Ustazah tunjukkan kad huruf ni, kamu kena sebutkan bacaan dia, bunyikan bacaan dia. Bunyi. Okey, tapi dengar dulu apa yang Ustazah akan nyanyikan. Boleh? Boleh. Okey, kita cuba dengar dulu. Dengar, nanti kamu akan ikut. Saya tunjuk, kamu bunyikan bunyinya. Ni bunyi apa ni? La. La untuk apa? Lari. Okey, betul. Bila jumpa huruf ni bunyinya la. Pandai pun. Bila jumpa huruf ni bunyinya la. Bila bertemu alif bacalah dengan panjang, maka jadi bunyinya la. Wah, pandai, tepuk tangan. Okey, bagus. Lagu apa tu? Lagu kalau rasa gembira lah. Tapi bila saya tunjukkan huruf ni, kamu sebutkan. Tu dah pandai dah. Test pula. Yang kedua. Okey, ni huruf apa bunyi ni? Sa. Sa untuk apa sa? Satu. Okey, tunjuk. Satu. Sa. Tu dah tak sabar nak nyanyi. 1, 2, 3. Bila jumpa huruf ni bunyinya sa. Bila jumpa huruf ni bunyinya sa. Bila bertemu alif bacalah dengan panjang, maka jadi bunyinya sa. Wah, pandai. Okey. Ni 2 harakat saja, jangan baca sa. Baca 2. Sa. Boleh? Boleh. Okay, lagi sekali. 1, 2, 3. Bila jumpa huruf ni bunyinya sa. Bila jumpa huruf ni bunyinya sa. Bila bertemu alif bacalah dengan panjang, maka jadi bunyinya sa. Alhamdulillah. Sebut alhamdulillah. Bagus. Okey. Test yang ketiga pula. Ni apa ni bunyinya? Huruf ni bunyi apa ni? Ha untuk apa? Harimau. Okey, harimau. Bunyi dia besar tau. Ada satu tu ha. Yang ini bunyinya ha. Okey, test. 1, 2, 3. Bila jumpa huruf ni bunyinya ha. Bila jumpa huruf ni bunyinya ha. Bila bertemu alif bacalah dengan panjang, maka jadi bunyinya ha. Oh, panjang sangat tu. 2 harakat je. Sekali lagi. Bila bertemu alif bacalah dengan panjang, maka jadi bunyinya ha. Alhamdulillah. Kita tepuk tangan. Alhamdulillah. Dah 3 dah. Okey, bagus. Awak dah nyanyikan dengan bersungguh-sungguh. Jadi, Ustazah nak test. Nak uji minda awak. Boleh tak kamu bacakan kalimah ini? Okey, potongan kalimah ini. Apabila jumpa huruf alif, baca apa? Panjang. Bila jumpa huruf alif, baca panjang. Okey, baik. Siapa nak mulakan? Okey, Danish. Okey, cuba. Sa. Okey, bulatkan sikit. Sa. Betul tak? Betul. Okey, bagi tepukan. Yang kedua, Iskandar. Okey, Iskandar, saya pilih bawah ni. Okey, cuba bunyikan. Sa. Okey. Satu lagi teknik, cuba kamu masa
baca bacaan panjang kamu buat macam ni. Sasha, sasha. Boleh? Okey. Yang lain-lain pun sama nanti. Okey, sedia? Cuba bunyikan. Sasa, sha. Betul. Betul tak kawan? Betul. Okey, seterusnya Wafi. Wafi saya yang bawah ni. Tengok betul-betul. Mana panjang, mana pendek bunyinya. Boleh Wafi? Okey, sedia. Yang panjang kamu gerakkan tangan. Okey, sedia. Bahasa. Betul. Bahasa. Bagus. Okey. Wan. Bawah dia. Yang senang cikgu kan? Wan. Senang Sama. Semua senang. Kalau kamu dah main, insya-Allah senang saja. Okey, Wan. Sedia. Kuat. Syaroba. Betul. Syaroba. Tepuk tangan. Okey. Aulia. Aulia ke? Aufia. Aufia. Sebelah dia ni. Cuba bunyikan. Ro ni ada alif tak? Tak ada. Okey, ulang semula. Okey, tengok alif tu awak baca panjang. Sa ataupun sya? Sa. Okey, yang itu sa. Cuba ulang semula. Sa. Betul. Okey, ramai-ramai. Darosa. Okey, halas. Bagus. Tepuk tangan. Okey, baiklah. Kita akan teruskan untuk sesi penilaian akhir. Okey, Ustazah akan berikan seorang satu helaian kertas. Okey. Siapa yang boleh baca nanti, Ustazah akan tandakan menguasai. Okey, pegang elok-elok. Baik. Tapi hari ini Ustazah nak menilai kamu dengan bacaan yang ada di dadu di tangan Ustazah. Okey. Nanti kamu akan pusingkan, kamu pilih warna apa yang kamu suka. Kemudian bila kamu contohnya kamu dapat warna biru, perkataan ni kamu cari dalam modul tersebut. Kemudian kamu bunyikan bacaannya dengan betul. Boleh? Boleh. Okey, baik. Kita mulakan dengan Aulia. Aufia. Okey, pilih warna apa? Kuning. Okey. Cari perkataan. Ramai yang lain-lain tengok perkataannya. Okey, cuba sebutkan. La jamaah. Okey, ja ada jumpa alif tak? Tak ada. Ulang balik semula. La jamaah. Betul. La jamaah. Betul. Okey, Tania. Okey. Satu untuk awak. Okey. Baik. Seterusnya Wan. Pilih satu warna yang awak suka. Ungu. Okey, kawan-kawan tengok. Ungu, tengok mana? Mana perkataannya kat sini? Okey, cuba bunyikan. Sofa. Tengok betul-betul yang mana jumpa alif. Sofa. Betul. Sofaha. Bagus. Okey. Sofaha. Good. Okey. Wafi pula. Mana apa Wafi? Merah. Tengok merah perkataan dia. Tengok mana? Sya. Sya ke? Sabata. Betul. Bagus. Well done. Okey. Menguasai. Okey. Seterusnya Iskandar. Mana apa Iskandar? Peach. Mana peach? Okey ni. Peach ni. Kataan ni. Mana? Cari. Okey. Cuba bunyikan. Ja. Atas. Bunyi orang mengorok. Fata. Betul. Fata. Bagus. Tahniah. Okey. Last kali kita test. Danish. Pilih warna apa Danish? Hijau. Okey, tengok hijau. Hijau. Cari hijau. Okey, sebutkan. Panjang ke? Ada alif ke? Betul. Bila jumpa alif baru kita bunyikan panjang. Kalau tak jumpa alif kita baca macam apa? Macam apa tadi Ustazah Zainab ajar?
Robot, betul. Okey. Jadi kod cikgu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana mumtaz. Ana mumtaz. Okey, baik.